kerajaan gunakan sukan ni untuk nak rapatkan perpaduan. Okey. Tercetuslah dasar satu murid satu sukan dan rancangan integrasi murid untuk perpaduan yang dikenali sebagai RIMUP. Ia adalah penganjuran kejohanan olahraga tahunan sekolah yang melibatkan semua murid. Maksudnya di sini, RIMUP ni ditubuhkan oleh kerajaan di mana ia merupakan anjuran kejohanan olahraga tahunan sekolah yang melibatkan semua murid tanpa kira kaum. Contohlah dekat sekolah, kamu ada satu sekolah tu dia mempunyai pelbagai kaum dan semua kaum terlibat. Terlibat dalam semua aktiviti sukan. Tak ada lah macam satu sukan tu hanya untuk satu kaum. Semua terlibat. Okey, kemudian tertubuh juga Majlis Sukan Universiti Malaysia yang dikenali MASUM. Okey, ia ditubuhkan untuk menganjurkan pertandingan sukan dalam kalangan penuntut dan staf universiti tempatan. Ia menjadi medan untuk atlet menunjukkan kebolehan dalam sukan. Maksudnya di sini, bukan di sekolah saja, di universiti juga ada. Di universiti juga ada pertandingan sukan di kalangan mahasiswa dan juga staf. Staf-staf di universiti tersebut. Ia adalah untuk nak tunjukkan bakat-bakat pelajar-pelajar universiti tersebut dan juga staf. Kemudian tertubuh juga iaitu Sukan Malaysia yang dikenali sebagai SUKMA. Ia diadakan secara 2 tahunan pada peringkat kebangsaan yang disertai 13 buah negeri dan wilayah persekutuan. Ia adalah bertujuan untuk eratkan hubungan kaum serta integrasi nasional. Penganjuran sukan ni, ia memberi komitmen pimpinan dan kesungguhan sukarelawan yang menganjurkan kejohanan sukan yang cemerlang. Antara sukan antarabangsa yang pernah dianjurkan di Malaysia, sukan apa? Sukan hoki Piala Dunia, Sukan Commonwealth 1998, Piala Thomas, Sukan C, Sukan Pemotoran Formula 1 dan Sukan Berbasikal Litua di Langkawi. Okey, apa slogan yang digunakan dalam nak eratkan lagi perpaduan Malaysia ni? Ialah slogan Malaysia Boleh yang menunjukkan patriotisme rakyat Malaysia tanpa kira kaum, agama dan budaya. Bagi menyokong pasukan Malaysia yang bertanding. Antara agensi sukan apa? Kementerian Belia dan Sukan, Majlis Olimpik Malaysia, Majlis Sukan Negara dan Persatuan Sukan Peringkat Kebangsaan dan Negeri. Okey, kejayaan pencapaian sukan hasil daripada pengurusan sukan yang cekap. Bayangkan kalau sistem kat situ tak cekap. Contohnya padang tak bersih, lepas tu atur cara yang tak menarik. Kamu rasa boleh berjaya tak? Mestilah tak boleh. Sebab itulah pengurusan sukan sangat penting untuk nak pastikan satu aktiviti sukan tu berjalan dengan lancar. Kemudian ketokohan pemimpin Persatuan Sukan, jurulatih, para atlet dan pegawai sukan dan bekas atlet. Dan ia juga melibatkan kerabat diraja, ahli politik sebagai penaung dan Presiden Persatuan Sukan. Okey. Kita tengok pula topik 7.6 iaitu rukun negara sebagai tonggak kesejahteraan negara. Okey, rukun negara ni sangat penting. Dalam sebuah negara ni, kita perlu menghayati rukun negara untuk nak kekal aman. Okey, dalam rukun negara ni, apa sejarah pembentukan dia? Rukun negara ni dia merupakan susunan prinsip hidup masyarakat yang mengandungi nilai kehidupan bernegara dan norma sosial. Ia digubal oleh Mageran di bawah MAPIM. Mageran ni ialah Majlis Gerakan Negara di bawah MAPIM, iaitu Majlis Perundingan Negara. Ia disebabkan oleh peristiwa 13 Mei 1969. Maksudnya, rukun negara ni dibuat disebabkan apa? Sebab berlaku peristiwa 13 Mei. Peristiwa 13 Mei tu ialah perpecahan antara kaum. So, untuk nak banteraskan lagi perkara tu berlaku, mereka adakan rukun negara. Dan ia diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong pada 31 Ogos. Dan tahun 2020,
ialah merupakan tahun ke-50 genap rukun negara tercipta. Apa matlamat rukun negara ni? Adalah untuk melahirkan negara yang bersatu, melahirkan masyarakat yang adil, melahirkan masyarakat yang progresif, melahirkan masyarakat liberal dan melahirkan masyarakat demokratik. Okey, ada 5 prinsip rukun negara yang kena kamu ingat, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Maksudnya di sini, semua agama boleh dianuti, tetapi agama Islam adalah agama rasmi. Kamu kena percaya dekat Tuhan, setiap agama. Dan kesetiaan kepada raja dan negara. Maksudnya di sini, raja tu adalah lambang perpaduan. Kemudian keluhuran perlembagaan, maksudnya perlembagaan adalah undang-undang yang tertinggi, kedaulatan undang-undang dan kesopanan kesusilaan. Okey. Itu sahaja yang kamu perlu ingat dalam bab 7, yang kamu perlu beri fokus dalam bab 7. Okey. Cikgu harap kamu semua baca, dengar cikgu jelas, bagi faham, sebab ini adalah topik yang penting. Okey. Itu sahaja pengajaran kita berkaitan dengan sejarah hari ini. Okey. Kalau ada yang tidak faham ke apakah, kamu boleh PM cikgu ataupun boleh bertanya dalam grup. Okey, itu sahaja kelas kita pada hari ini. Terima kasih dan Assalamualaikum.